Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi dan saya Haziq Hairul di dalam Open Table Podcast. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yes. Zik, Ya saya. untuk hari ni kita punya special guest. Sangat special. Sangat special. Betul. Dan saya rasa ini peluang yang aku rasa ini peluang yang sangat-sangat emas untuk kita berdua di dalam kita punya podcast hari ini. Sebab aku dapat tahu sekarang pada waktu inilah, pada waktu rakaman ni, tetamu kita ni menjadi tetamu hot. Betul. Hot selling. Betul. Betul. So kita mendapat opportunity, kita ada rezeki untuk berjumpa dengan tetamu kita. Siapa dia, Zik? Kita perkenalkan Puan Eli. Puan Eli daripada Forensic Cleaning Specialist. Okey, specialist. FCS. Yeah. Okey. Yeah. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum recording tadi, saya rasa Puan agak busy kot hari ni kan? Banyak. Sikit. Tapi okey. Okay, so Zik, aku dapat tahu FCS ni, Forensic Cleaning Specialist ni, melalui social media, Threads. So yang menarik perhatian aku is Puan yang kat Threads tu is Puan punya, saya punya staff. Okay. Tapi yang saya menarik tu, semua gambar-gambar tu dia gunakan AI. Ya betul. Sebab kita ada polisi yang kita tak boleh tunjukkan gambar sebenar. Okay. Jadi kita terpaksa AI kan untuk dia lebih kurang sama dengan kejadian yang asal lah. Okay. So itulah puncanya kenapa kita tengok kat Threads tu semua AI. Betul. Ya betul. Owner of the Threads tu pun memang keluarkan dia punya gambaran dia AI sahaja. So sebab this forensic cleaning ni, bagi aku rasa first time aku dengar jumpa lah company yang buat benda-benda ni kat Malaysia. So ni yang small niche ke servis ni? Ya, memang kita fokus khas untuk kita kendalikan sisa biohazard. Dia bahan baju macam contoh darah, bakteria, virus, kulat. Dia semua dalam tu. Tu dikategorikan nama dia biohazard. Biohazard. Okey. So tu yang kita panggil sisa biohazard tu. Okey. Because setakat ni saya punya gambaran is bila dengar forensic cleaning, gambaran dia is crime scene. Tengok movie, tengok cerita CSI ke apa ke, ada crime scene ke, itulah dia. Sebab forensik ni dia banyak terbahagi. Dia ada kepada forensik digital. Dia ada banyak-banyak lagi dia punya cabang dia. So forensic cleaning ni adalah salah satu yang kira kata last lah. Selepas siasatan kita nak bersihkan kan dia punya tempat kejadian tu, itu yang kita namakan forensic cleaning. Ataupun persamaannya adalah trauma cleaning lah. Trauma cleaning. Okay. Maksudnya trauma cleaning ni? Selepas kejadian-kejadian contoh kes bunuh diri, ataupun pembunuhan. Tapi kita ada ambil juga untuk animal. Maksudnya kematian haiwan. Itu pun kita ada ambil juga. Tapi semuanya yang berkaitan dengan kematian dan juga sisa biohazard dan yang dia efek kita punya kesihatan. Sebab itulah kita punya cara pembersihan tu adalah lain daripada pembersihan yang biasa. Alright. Okay. Aku rasa maybe untuk aku lah kot, aku kata kita start from the beginning kot. Macam mana Puan boleh terlibat dengan benda ni? Okay. Ni company Puan sendiri? Okay, macam mana boleh? Okay. Dia bermula dengan bila kita dah sampai dekat satu titik yang paling rendah. So saya masa tu dalam keadaan yang sangat down lah. Jadi saya kata saya dah penat nak bercakap dengan manusia. Saya dah penat nak berurusan dengan manusia yang hidup ni. Okay. Saya kata apa kerja yang saya kurang nak bercakap dengan manusia, dan saya tidak perlu jelaskan dengan lebih terperinci. Kan? Jadi saya tak perlu nak contoh macam menegakkan satu benda ke apa-apa yang kita nak pertahankan diri kita kan. Satu malam tu
saya tanya suami saya, apa? Masa tu memang saya tengah sedih lah. Selepas beberapa kejadian sebelum ni kan, sebab saya buat macam-macam bisnes. Saya buat macam-macam. Lepas tu saya scroll Facebook. Masa tu media sosial, Facebook, Twitter, saya scroll. Ada satu ni account ni dia cari siapa cleaning company yang boleh bersihkan ayah dia baru meninggal 3 hari. Dia cuma ada bajet RM3,000 untuk bersihkan kawasan kematiannya ayah dia tu, hanya di ruang tamu. Jadi dia kata dia tak ada bajet lebih daripada tu, tapi bila dia call company cleaning, semua harga lebih daripada RM4,500. So dia tanya macam mana dia nak bersihkan sendiri. Dia kata macam tu. Adakah perlu guna klorok, adakah perlu guna air panas, apa benda semua tu lah. Saya cakap, pada saya RM3,000 tu dah cukup banyak untuk di kawasan itu sahaja. Saya kata, kenapa terlalu tinggi demandnya dengan harga yang ni kan? Maksudnya lebih daripada RM3,000 tu. Jadi saya study tentang cleaning yang melibatkan sisa biohazard ni lah. Yang apa peralatan yang kita perlu pakai, lepas tu chemical yang kita perlu gunakan, cara pengendalian dia. Jadi bila saya ambil masa dekat sebulan jugalah. Saya tengok tentang bisnes ni. Lepas tu saya berjumpa dengan rakan-rakan saya yang terdiri daripada doktor, ada yang polis, ada juga yang bomber. Jadi mereka ni semua memang ada kaitan bila kita cerita tentang kes forensik, yang mana kita cerita tentang kematian. Jadi saya refer kepada mereka lah tentang perkara ni. Jadi sebelum tu saya join dulu company cleaning. Untuk saya tahu cara bagaimana nak handle sesuatu kawasan kan. Cuma company yang saya join adalah cleaning biasa. Bukannya cleaning yang fokus untuk hal-hal kematian. Jadi saya rasa dengan situasi saya pada ketika itu, saya rasa inilah bisnes yang sesuai dengan diri saya. Jadi sebab saya tidak perlu berjumpa dengan orang yang ramai. Saya cuma berjumpa dengan waris ataupun pemilik syarikat ke apa semua. Jadi dan dia, klien saya ni adalah memberi 100% kepercayaan kepada saya bila kita cerita tentang forensik cleaning. Dan saya suka benda tu sebabnya bila kita nak buat kerja kan, macam saya percaya dengan awak percaya dengan saya kan. Jadi benda tu lebih smooth. Betul. Tanpa ada doubt, tanpa ada syak wasangka ke apa semua kan. Tapi saya ada SOP sendiri yang kita buat, yang kita study supaya benda tu akan berjalan dengan lancar. Dari segi macam kita bina kepercayaan kepada klien, gambar sebelum, selepas, semasa pun kita semua ada. Termasuk video, termasuk laporan, semua tu kita akan completekan lah. Jadi win-win situation dekat situ. Kalau macam kes yang puan sebut tadi, yang ada orang call minta tolong uruskan nak cleaning untuk ayah dia meninggal, termasuk dengan uruskan jenazah tu taklah ke? Tidak, kita akan ambil selepas siasatan. Ataupun selepas kita panggil, kan selalu bila ada apa-apa ni ada tali kuning tu kan, yang polis tu kan, kamilah yang potong rasmikan tali kuning. Yang itu. Sebab kadang-kadang ada waris yang tak nak masuk, ataupun ada pemilik rumah yang tak nak masuk. Jadi dia minta pertolongan kami lah untuk masuk dan check dulu. So untuk services forensic cleaning ni, siapa je klien tu? Macam saya punya paymaster yang membayarnya. Tu siapa yang call selain daripada waris? Sebab apa yang saya imagine, contoh ada kes-kes kematian yang teruk ke apa, ini saya punya assumption lah kan, yang hospital ke ambulance datang ke, and then
mungkin bomba ke, itu yang saya Itu yang salah tu. Sebabnya kebanyakannya yang ingat yang membayarnya adalah agensi-agensi. Tapi sebenarnya yang membayarnya adalah kita panggil tak ada kena-mengena pun dengan bomba ke, polis ke, tak ada kena-mengena pun. Contoh pemilik rumah yang disewakan rumah kepada orang, dan orang tu meninggal. Penyewa tu meninggal. Jadi mereka lah yang membayar. Sebab mereka selepas tu dia nak sewakan balik kepada orang lain. Jadi mereka nak pastikan keadaan tu selamat dekat situ. Jadi mereka akan panggil kita lah untuk uruskan. Ataupun waris yang mana ada kematian sendirian baru dapat tahu kan. Jadi dia akan panggil kita untuk selesaikan dekat situ. Selain tu syarikat, mungkin ada pekerja yang kematian di tempat kerja. Jadi mereka panggil untuk kita bersihkanlah selepas saja selesai siasatan. Sebenarnya kalau ada kematian-kematian yang macam tu terjadi, dan polis dah habis settle siasatan, ambulans dah apa semua settle, tapi tak ada siapa yang buat cleaning tu, means tempat tu terbiar macam tu lah sampai. Betul. Dia sama ada macam saya cakap tu lah kan, waris, pemilik rumah kan. Mereka, kalau mereka kata mereka nak kemaskan sendiri, mereka lah yang buat. Sebab macam pihak polis, pegawai forensik sendiri, itu bukan bidang yang mereka kena buat kan, sebab masing-masing ada bidang masing-masing. Jadi itulah yang datangnya kami untuk membersihkan kawasan tu. So means kalau polis punya forensik ni dia datang apabila mayat tu ada lagi lah maksudnya. Betul. So dia tukang dia adalah untuk menyiasat kejadian. Betul. So maknanya kami selepas itu. Ya. Okey. So proses dia tu macam mana sebenarnya kalau ikutkan? Boleh. Okey. Proses dia pertama sekali pemilik ataupun waris akan telefon kita. Okey. Lepas tu kalau ada pegawai yang bersedia, sebabnya kita ambil masa untuk urgent case dalam masa 2 jam kita boleh datang ke lokasi. Laju. Seluruh Malaysia cover? Ya, seluruh Malaysia cover. Tapi dia based on availability lah. Kalau kata kebetulan job tu contohnya lah job tu di Johor, dan ada tim kita yang di Johor, boleh datang kurang daripada 2 jam, ataupun masa tu memang tak ada cleaning job yang lain. So nanti pegawai tu akan datang lah, sebab kita divide by 2. Tim untuk cleaning biohazard ni lain. Pegawai yang datang untuk maksudnya untuk checking case tu sebelum kita pass kepada tim cleaning lain. Macam contoh saya dan yang sekarang tengah top dekat Track Mastura, itu antara pegawai yang akan datang di tempat kejadian yang pertama. Dia pegawai? Ya. Okey, selepas tu barulah tim yang cleaning biohazard ni akan datang. Kenapa dia datang untuk cek pegawai tu? Dia datang untuk cek untuk? Satu cek, satu lagi quotation lah. Itu yang dekat. Kalau jauh, kita akan bagi anggaran quotation. Tapi mereka perlu sediakan video dan juga gambar lah. Dan kita akan bagi dalam masa 10 minutes lah untuk dia punya quotation. Kalau dia setuju, kita akan proceed dengan pembersihan. Dan kami punya cara simple saja. Maksudnya bila datang, kita akan mohon permit mengikut kawasan tu lah. Permit maksudnya kelulusan untuk kita jalankan pembersihan. Kita akan mention lah sama ada dengan JMB ke apa kan, kita akan mohon dulu. Selepas daripada tu kita untuk waste container yang khas untuk barang-barang yang tercemar untuk kita lupuskan. Yang itu memang kita ready lah. Memang dah ready. Jadi kita akan tanya dululah, ada barang yang nak dibuang ke, ada barang yang nak dibersihkan ke dulu. Itulah tugas yang pegawai yang datang untuk yang first tu. Untuk kita buat checking tu kan. Untuk yang itu pegawai tu lah yang akan tentukan, barang ni dibuang, barang ni nak simpan, nak dibersihkan apa semua, nak disanitize semua. Lepas tu ataupun ada apa barang yang
mereka nak maksudnya nak tolong carikan handphone, tolong carikan contoh buku, ada mungkin diary, apa benda semua yang mereka minta kita cari. Yang itu kita akan ambil notes dulu sebelum kita mulakan pembersihan. Jadi all the detail tu kita akan ambil. Lepas tu barulah tim yang untuk cleaning biohazard ni datang. Tapi yang datang dulu adalah pegawai lah, pegawai penilai kita panggil. Pegawai penilai. Sebab kita nak tengok darah banyak mana, sebab berapa banyak chemical yang kita perlu bawa. Bukannya bila kita main datang je, kadang-kadang kawasan tu perlukan lebih daripada yang sepatutnya kita bawa kan. Takkan kita nak patah balik, pulang patah balik kan. Jadi dia sekali jalan je macam tu. Make it smooth kan benda tu. Kita ada dia punya turutan dia. Selalunya akan ambil masa dalam masa 2 hari. Sebabnya untuk bila kita ada cecair perebutan yang kita panggil air mayat selalu kan, orang cakap kan. Okey, yang itu adalah kita perlu letak kita punya satu mesin lah yang akan tukarkan oksigen kepada ozon. Yang itu boleh menghapuskan kuman mesin tu kan. Tapi untuk penggunaan mesin tu, kita maknanya apa-apa saja manusia ataupun haiwan yang hidup tak boleh ada dalam rumah tu. Sebabnya kalau kita on nanti dia punya antara dia punya kesan dia, efek dia adalah ada masalah paru-paru nanti. Jadi kita perlu letakkan seharian dekat dalam rumah tu. Esok pegawai akan datang, kita akan checking, confirm dah tak ada bau apa semua, baru kita akan serahkan semula kunci tu kepada waris. Macam tu. Jadi dia punya perjalanan dia tu adalah bermula dengan telefon kami, pegawai datang untuk nilai kawasan tu. Lepas tu tim cleaning biohazard masuk, selesaikan dalam masa 1 hari untuk pembuangan apa-apa yang perlu dibuang yang kita dah nilai masa awal mula tu. Letak mesin, kita letak kita punya mesin tu, termasuklah UV mesin tu kita akan letak juga. Sebab di kawasan kita kena tengok persekitaran, ada yang part kita tak boleh letak. Kan. Okey, dan tu esoknya barulah pegawai penilai yang first tadi datang, dia akan datang semula untuk buat testing. Selepas habis pembersihan? Selepas satu malam yang kita punya ya. Peralatan peralatan tu semua kan dekat situ. Lepas satu malam dia akan datang lah untuk buat testing. Semuanya okey, kita akan keluarkan satu laporan lah kepada waris ataupun pemilik. Apa chemical yang kita pakai. Lepas tu kita punya result, kita punya result keberkesanan, sama ada darah tu masih ada ke, tak ada ke. Kita ada gunakan beberapa peralatan lah. Apa cara pelupusan tu kan? Contoh kena mati atas katil, tilam tu yang memang dah betul-betul kena lupuskan, bantal semua. Mana? Apa cara pelupusan tu? Bakar ke apa ke? Tidak. Kita ada attach dengan beberapa company yang memang khas untuk pembuangan sisa biohazard. Sama dengan hospital. Okey. Jadi costingnya tu tinggi lah. Sebab dia special waste ni kan, container tu tak boleh sama dengan yang lain. Dari situlah datangnya sebenarnya kita cerita perbezaan yang kita buang-buang barang bila kita bersihkan rumah biasa tu kan, dengan perbezaannya kita terpaksa menggunakan satu benda yang waste container yang lain. Ya, betul. Kalau katakan di dalam rumah tu sendiri ada yang tak terkena pun sisa biohazard tu, tapi kita terpaksa ambil 2 untuk pecahkan. Dia tak boleh ambil semua kan, maksudnya tak boleh masukkan semua sekali. Kita ada pecahkan. Itu yang datangnya kos-kos tambahan bila kita cerita tentang forensic cleaning. So quotation based on seberapa berat kes tersebut lah. Betul, seberapa berat, lokasi kawasan yang tercemar.
Oh, maksudnya lokasi Contohnya kalau di dalam bilik tidur kan, kalau bilik tidur tu kecil ataupun bilik tidur yang besar, di ruang tamu, dia ada perbezaan saiz kawasan tu. Kita bagi contoh lah, untuk pelupusan tilam yang ada darah kan, kalau yang ada darah ataupun cecair perebutan tu, pertama sekali kita akan letak chemical lah untuk matikan semua bakteria dekat tilam tu lah, bakteria ataupun kulat ke apa-apa sisa. Jadi selepas tu kita akan balut tilam tu. Kita akan balut tilam tu dengan warna yang gelap lah, supaya tak ada nampak. Dan dari situ bila kita bawa turun tu pun kita cerita tentang contohnya aib ke apa ke kan, kat situ kita dapat cover waris dan pemilik lah. Jadi kita akan balut dulu peralatan, apa-apa saja peralatan, memang semua kita akan balut dengan warna yang gelap. Untuk kita bawa kalau rumah apartmen kita bawa turun kan, kalau rumah teras tu kita bawa keluar tu, memang kita akan tutup. Segala apa yang kita buat adalah bersifat privacy. Sama ada barang pelupusan ataupun apa sahaja yang berkait rapat dengan si mati, kita perlu menjaga privacy dia. Yang itu kita paling lah utamakan. So cara buang apa semua tu memang selepas dah ni akan dihantar ke satu tempat lah yang specialist. Ya, betul. Sebab costingnya juga adalah berbeza untuk kita lupuskan. Especially kalau tilam tu besar, berat, maknanya tu kena tinggi lah costing dia. Ada apa-apa certification course ke apa yang puan buat ke untuk masuk bidang ni? Kita panggil trauma cleaning technician. So saya ambil kursus tu dekat Japan. Sebab dekat Japan ni ada macam-macam kursus. Kursus cuci kapet pun ada. Apa saja kursus, latihan-latihan yang lain daripada yang lain kan. Jadi sebab satu lagi saya suka pendekatan juga culture mereka tentang pembersihan ni. Dia begitu detail. Dekat Japan. Dia begitu detail. Jadi bila saya belajar tu, saya suka dengan lokasi. Saya suka Japan. Jadi kita punya vibe nak belajar tu, nak tahu sesuatu benda tu lagi best. Kat sana pun praktikal juga lah. Ada teori, ada praktikal. Ya, betul. Kita boleh ambil apa-apa saja yang mana kita check kan. Kita kan kat sini ada macam untuk kapet ke apa, sebab benda ni kalau macam darah kat kapet, macam mana kita nak bersihkan. Walaupun kita nampak benda tu simple, tapi mereka ambil berat tentang tu. Itu yang saya sukanya, benda-benda macam tu. Betul juga. Even Japan, pekerjaan yang kutip sampah tu pun sebenarnya job yang sebenarnya orang respect lah sebenarnya. Betul. Bukan rendah kan. Betul. Dan kalau kita nak cerita luar daripada FCN ni, mereka sangat bergaya. Sangat bergaya walaupun buat kerja-kerja kat luar. Kerja-kerja. Ya, kadang-kadang saya nampak kalau macam dekat kita ni kan, kita dah macam, dia macam situasi kat sana, dia macam model buat kerja. Dengan dia punya pakaiannya, dengan dia punya ni. Jadi saya suka, dia sangat menjaga dia punya ni. Spesifik course yang puan ambil dekat Japan? Memang trauma cleaning technician. Boleh explain lagi tak puan? Apa yang puan study tu sebenarnya? Ni adalah selepas yang puan try apa yang cleaning company biasa tu ke sebelum? Tak. Saya cleaning company biasa dulu. Lepas tu baru saya ambil course ni. Ya. Okey. Dekat sana mereka banyak ajar tentang cara kita nak menguruskan sesuatu lokasi yang ada kes-kes kematian macam ni kan, macam apa yang kita buat sekarang ni. Lebih detail, maksudnya macam mana kita nak bersihkan darah tu. Adakah kita ambil air panas ke, tuang dulu ke ataupun chemical terus tuang dulu ke? Tidak. Dia ada ajar cara bancuhan.
Ada ajar cara banjuhan. Lepas tu even kita cara nak mengelap tu pun dia ajar juga. Macam mana cara nak lap tu, macam itu pun dia ada juga. Penggunaan mesin, bila penggunaan mesin tu patut dilakukan. Kalau kita cerita tentang deep cleaning, kita tak boleh main buat je dihentam semua je. Semua tu tak boleh. Ada benda yang kita boleh buat, peralatan apa yang kita maksudnya kawasan mana yang kita boleh buat, yang itu sahaja. Yang kalau tidak, bila kita buat deep cleaning tu dekat tempat kawasan, contoh kat tempat darah, dia sepatutnya kita kena bersihkan dulu semua. Maksudnya kita bersihkan daripada, maksudnya permukaan tu, fizikal tu bersih. Lepas tu kita akan basmi kuman tu, menggunakan, contoh saya bagi satu contoh lah, hydrogen peroxide, kita guna chemical tu. Okey, tu salah satu chemical yang kita guna. Lepas tu last kali tu kita akan buat sanitize lah. Sanitize, 2 fogging. Kita pun ada buat UV light. Okey. Semua tu kita buat input tambahan lah dekat dalam kita punya servis. Jadi bila semua perkara tu kita dah buat, sebab sanitize pun kita bukan sekadar physical punya sanitize, kita buat fogging, sebab dia ada banyak jenis. Sanitize pun dia penuh dengan macam-macam dia punya kategori kan, dia punya ni. Jadi dekat Japan ni banyak mengajar saya detailing setiap perkara yang saya buat tu. Sebab mereka lebih sharp kan untuk sesuatu benda tu. Ada tak orang kata klien yang dia nak balik barang tu? Ada. Macam mana ya? Okey, saya akan suggest barang apa yang contohnya fabric, saya tak galakkan ambil. Lepas tu kalau macam barang-barang berharga apa semua, memang kita bagilah. Sebab itu terpulang kepada mereka lah kan. Sebab memang kita kena ikut kehendak klien kita. Tapi saya akan bagi tahu lah step by step apa yang kita akan buat untuk bersihkan barang tu supaya tidak ada apa-apa lagi kuman walaupun dia dah ni kan. Jadi antara barang-barang yang mereka minta semula untuk kita simpan lah, contoh telefon, diary, laptop, laptop. Lepas tu any pen drive ke, benda-benda yang penting, ataupun ada baju pun ada juga. Baju yang dipakai ketika kejadian tu pun ada yang diminta juga. Boleh? Boleh. Kita memang boleh buat. Dia clean as new lah kita akan bagi. Peralatan tu ada kat Malaysia? Ada. Ada sebab benda tu semua kan Puan belajar dekat Japan. So Japan ada dia punya dia ada, peralatan. ya. So benda tu pun ada dekat Malaysia juga. So kita kena beli ke? Kita kena beli. Kita kena juga beli tu. Betul. Dia macam contoh yang macam benda-benda yang rumit, saya akan bawa balik office lah. Untuk dari segi cucian memang saya akan bawa balik office, sebabnya kita nak cuci dekat Dobi, kita tak boleh cuci Dobi sebarangan. Dan Dobi pun tak boleh ambil sebarangan ni. Satu kesalahan kat situ kan. Jadi kita ada sendiri punya mesin. Dekat situ kita akan buat step by step lah. Apa yang perlu kita buat, bersihkan dulu. Lepas tu baru kita buat cucian. Katanya. Barang-barang macam pakaian ataupun barang yang kemas ke apa yang ada pada mayat pada ketika itu, pergi hospital apa semua dan dapat balik barang tu? Selalunya apa yang ada barang dekat mayat, waris dah ambil dulu. Kami akan fokus kepada lokasi. Banyaknya ke lokasi. Ya, banyaknya ke lokasi. Apa yang tertinggal di lokasi selepas siasatan selesai. So Puan kata Puan ada tim kan, ramai kan. So adakah ini kelayakan ataupun sebenarnya diorang ni dihantar ke kursus terlebih dahulu ke? Saya melihat kepada situasi di lokasi tu. Jadi interview tu di lokasi. Walaupun
saya terima pertama sekali memang kita akan minta resume lah. Okey. CV mereka, email kat kita. Okay. Kita akan panggil terus ke lokasi. Contohnya, kita dah standby nama kan. Okay, yang ni boleh kita tengok dekat dia punya resume. Kita tengok, okay, yang ni okey. Okay, tak apalah. Kita panggil. Contoh kita dapat satu kes, dia akan datang. Kita akan panggil dia untuk datang ke lokasi tu. Okey. Jadi kita akan brief kat dia. Okey. Macam ni, okey, pertama sekali buat apa? Okey, kita bagikan dia semua set lah, PPE semua tu pakai macam mana kita ajar dia kat situ. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Dia bersihkan. Nama pun pembersihan kan. Jadi saya perlukan orang yang bersih. Saya melihat dia punya tahap kebersihan dia. Requirement dia tu. Ya, itu adalah yang paling utama. Dan yang kedua adalah dia punya cara kerja di ketika berhadapan dengan kejadian tu. Kalau darah banyak, kalau ni ada bau kuat, apa reaksi dia? Adakah reaksi dia yang kena reject ni menghina, membebel, kan? Ni dulu ni macam-macam cerita lah kan. Ni dulu ni patutlah mati sendiri, macam tu kan. So kalau ada sahaja yang macam tu, saya reject terus. Sebab saya pernah try macam-macam cara lah. Maksudnya kita panggil interview dekat office, macam standard biasa yang kita buat kan. Tapi benda tu tak jalan. Maksudnya dia tidak konsisten. Mungkin di office dia okey, tapi di tempat kejadian dia tak okey. Sebab saya memang dah sediakan SOP. Maksudnya sebelum masuk apa patut buat, datang pukul berapa, timing tu saya memang ni, lepas tu bila masuk tu macam mana. Jadi pegawai penilai akan brief dulu apa yang patut dibuang, apa yang patut dicari, apa yang patut disimpan, apa benda semua tu. Jadi lokasi nak buangnya di mana, waste container kita tu dah letak di mana, pukul berapa sebelum kena selesaikan. Semua tu saya dah buat senarai. Jadi kita punya tim perlu ikut hanya satu arahan dekat situ. Jadi saya tak nak ada macam-macam arahan. Dan mulut tu kena jaga. Misalnya ramai lah yang mulut macam tu sebenarnya, yang tak berapa ada hadap lah kot sebenarnya. Ramai tu, tapi adalah. Sebab kita masih lagi belum biasa kan dengan kalau kita kata forensic cleaning ni kan, masih belum lagi. Jadi macam dia punya percakapan tu macam mereka masih tak faham lagi. Cara macam mana nak interact dengan kawasan tu sendiri kan. Sebab masa kita bersihkan pun jiran-jiran pun akan lalu. Betul. Akan datang. Yang itu situasi lain pula kita kena handle. Itu yang boleh menimbulkan sebarang fitnah daripada orang sekeliling juga. Betul. Sebab kadang-kadang mereka akan tambah, yang ini, macam mana dia mati, macam mana dia tu, macam tu. Ada yang tiba-tiba masuk je dalam rumah tu. Kita tengah, sebab tali memang kita dah buka kan, kita dah kan. Lepas tu bila ada yang tiba-tiba datang, kita dalam bilik contohnya kan, tim dalam bilik ataupun tim berada di hujung, dekat contoh kalau rumah yang jenis panjang kan, jadi dia dah masuk kat depan, di kawasan depan ada juga jiran yang seperti tu. Jenis jadi macam tu. ya, jadi benda-benda macam ni kita kena kawal. Kita kena jadi kalau kita maksudnya sebab pegawai penilai akan ada di situ sepanjang proses tu. Itulah yang terpaksa kita handle lah masa tu. Okey, benda ni dia lebih kepada aib kan Puan kan. Untuk kita tak nak reveal benda-benda ni semua kan. So pandangan Puan terhadap account threads yang dibuat oleh staff Puan tu. So adakah benda tu lebih kepada sebenarnya awareness
Ya, betul. Orang-orang di luar sana. Betul. Sebenarnya Mastura dia nak ketengahkan awareness tentang forensic cleaning ni. Okey. Dia sebabnya bila kita dah ada pengalaman melakukan kerja ni, satu perkara yang kita nampak adalah pendekatan komuniti itu sendiri. Maksudnya? Kepada situasi lokasi. Okey. Sebelum dan selepas kejadian. Sebelum kejadian adalah mungkin mereka tidak bersatu, maksudnya tidak ada macam buat hal sendiri. Kan, buat hal sendiri. Selepas kejadian pula adalah macam yang saya cakap tadi, adalah bunyi-bunyi yang kata anasi macam penghinaan ke, macam cerita-cerita yang negatif. Tentang kematian tu sendiri. Sedangkan kita pun tak tahu apa kita, cara kita, pengakhiran kita meninggal nanti kan, kita pun tak tahu benda tu. Bukan kata macam kembung tu dia ni jahat ni dulu. Okey, saya faham. Pernah dengar kan? Pernah betul, dengar. Sebenarnya itu yang terjadi. Memang itulah yang selalu terjadi. Apa? Ada soalan ke? Divert sikit lah kot. Mungkin sebab tertarik juga, sebab kalau dah start cerita pasal detail-detail ni sikit kan. Tapi saya just fikir business side sikit question tu. Banyak ke job sebenarnya? Okey. Sebab kos tinggi. Quotation pun itu pun kena tinggi. Banyak ke? Kita boleh katakan setiap minggu. Okay. Maknanya setiap minggu ada kematian lah. Ya, betul. Saya nak kata setiap hari tu, kadang-kadang ada bulan yang setiap hari. Kiranya dalam masa seminggu tu memang setiap hari. Tapi setiap kita ambil ni halah kan, setiap minggu tu mesti ada. Okey. Sebab kematian tu memang terjadi hari-hari. Tapi ni sampai tahap yang memerlukan services FCS ni. Means boleh katakan at least once a week, seminggu sekali. Lebih kurang. More than that. Okay. Selalunya pihak you guys akan dapat tahu ke cara dia mati macam mana ke, ataupun the background of the story kejadian? Kalau bunuh diri ke? Ada hanya pegawai penilai sahaja yang tahu. Dia lah. Ya. Kita punya team cleaning Bayazat tu kita takkan bagi tahu. Kalau kita cerita pun adalah cerita selepas pembersihan. Okey. So bukan calon-calon orang lah nak jadi sebagai pegawai penilai di dalam forensic cleaning ni? Ya, betul. Sebab dia mesti kena handle, kadang-kadang ada kes yang orang kata menyayat hati ataupun dan sebagainya kan. Betul. Okey. Sebab dia lah yang pertama didatang di lokasi dan dia jugalah yang di akhir. Ketika serahan kunci tu berlaku. Jadi apa-apa masalah pun dialah yang akan menyelesaikannya. Puan sendiri handle benda-benda yang orang kata pernah tak boleh handle, macam orang kata sebab dah tahu the background case macam tu kan, lepas tu Puan kiranya tak tahan lah maksudnya. Pernah menghadapi benda tu, perkara tu ada. Tetapi bila kita cerita tentang bisnes, kita perlu ambil setiap peluang. Sebab satunya orang perlukan kita. Kenapa kita buka bisnes ni, kenapa kita adakan bisnes ni adalah di mana adanya permintaan. Betul tak? Betul. Demanding. Ya, demand tu. Jadi kalau macam cakap tadi kan, tak tahan ke ataupun tak boleh nak terima ke, buat apa saya buka kan ni? Buat apa saya buka ni kan, servis ni. Jadi macam saya cakap sebelum, hati kena kering. Hati kena kering. Okay, so that's why requirement nak jadi pekerja ni on the first day tu lah kita nilai dia tu. Betul. Adakah dari situasi maksudnya menakutkan ke, seram ke, ataupun isu-isu yang biasa. Contohnya
kalau kita kata seram tu macam kejadian-kejadian yang luar daripada kita punya jangkaan lah kan. Ataupun proses tu ada masalah dengan lift ke, bila kita nak bawa turun ke, apa benda semua tu kan. Benda-benda tu lah yang kita perlu ada cara untuk kita handle. Tak boleh paniknya. Ya, tak boleh panik. Jadi pemilihan tu memang sangat saya titik beratkan. Job description tu dah kena tulis kot hati kering. Kena hati kering. Sebab saya bermula pun dengan pegawai penilai juga. Jadi macam mana proses tu semua saya dah lalu. Jadi siapa selepas saya tu dia pun melalui benda yang sama. Jadi saya tahu macam mana dia punya situasi tu kan, kita nak handle ataupun macam mana proses tu. Sebab macam untuk baru-baru ni saya ada tengok satu cerita yang dinamakan Good Boys Go to Heaven. Cerita tu menceritakan seorang kanak-kanak dia menghadapi pedofil. So kanak-kanak tersebut cara kematian dia dalam cerita tu memang menyedihkan dan menyayat hati lah, sehingga dia punya lubang dubur dimasukkan besi ke dalam lubang dubur dia kan. Jadi saya rasa kalau orang tu hati dia tak kering untuk pergi ke tempat kejadian sebegitu rupa, saya rasa dia boleh jadi cause trauma juga sebenarnya kepada seseorang kan. Betul. Ada yang muntah, maksudnya sebelum ni kan ada saya punya staf saya yang muntah ataupun yang memang tak boleh nak tengok kejadian tu kan. Jadi sebab itulah macam saya cakap tu, yang pemilihan tu memang hati kena kering lah. Sebab kita akan berjumpa macam-macam situasi. Kalau rumah tu memang vibesnya positif ataupun rumah tu memang teratur, alhamdulillah lah. Maknanya ada lah tempat-tempat macam bangunan lama ke apa pun kena pergi juga lah. Betul, sebab memang salah satu servis kita adalah pemulihan hartanah. Bila kita cerita tentang pemulihan hartanah ni, kebanyakannya yang ambil servis ni adalah rumah banglo yang lama yang mungkin nak buat jualan semula ataupun nak sewakan semula. Yang mana dah tinggal lebih daripada 10 tahun, 5 tahun macam tu kan. Jadi dia akan panggil kita lah untuk buat servis pemulihan hartanah. Pemulihan hartanah termasuk sama ada dari segi paranormal ke ataupun kita refurbish balik, kita jadikan, kita termasuk mengecat lah. Ada juga. Kita masuk mengecat, termasuk cerita-cerita yang kita kata menakutkan ke apa semua tu kan. Tu semua di dalam pemulihan hartanah. You guys pakai peralatan macam PPE betul. Ini kita pergi kepada sudut sains sikit lah kan. Contoh tempat tu memang bau dia memang bau kuat. So adakah PPE tu serba sedikit membantu sebenarnya? Mungkin ada mask yang kita tutup tu, dia punya mask tu kualiti dia tu boleh orang kata tapis sikit ke bau dia ke apa kita akan pakai atas daripada KN95. Itu apa tu? Itu dia punya kualiti mask itulah. Lepas tu PPE tu memang hanya untuk kita kata prevent daripada macam bila kita tengah mencuci tu kan. Kalau darah ke termasuk daripada kita punya, kita kena kat kita punya baju ke sebenarnya, itu memang kita kena pakai lah. Memang kita wajibkan semua bila masuk tu kena pakai. Masih bau lagi, tapi dia boleh prevent daripada kita menghidu yang berbahaya. Bakteria yang berbahaya. Faham. Sebab risau juga kan, mana tahu ada peralatan yang special ke apa kan, pakai je PPE tu dah terus tak ada bau ke apa ke kan? Tak ada. Maksudnya still kena bau lah.
still kena bau juga. Okey. Cuma kita selamat lah dari segi, maksudnya dari segi jangkitan tu kita punya pekerja selamat. 100%? 100% dengan memakai yang secara teratur lah. Maksudnya kalau dia pakai PPE tapi dia pakai sarung tangan, glove tu tak pakai betul-betul, bila dia pakai boleh terkena bila dia mengelap ke apa semua tu, kesalahan yang itu memang kita terkena lah. Maksudnya kesalahan dari segi pemakaian tu. Sebab itulah sebelum masuk ke lokasi, pegawai penilai akan cek dulu pakaian mereka, apa benda semua kan, okey, baru boleh masuk. Baru boleh masuk ke rumah tu. Ada yang pernah terkena ke after kejadian ataupun after cleaning tu, staff yang terkena jangkitan ke apa ke? Memang tak ada. Oh, setakat ni tak ada? Ya, memang tak ada. Dah risau juga kan? Pada waktu zaman COVID tu dah ada dah? Belum lagi. Okey, baru nak. Ni masuk tahun kedua. Okey. Maksudnya ni tahun kedua. Before this, adakah agensi yang buat benda-benda macam ni? Setahu saya lah kan, ada beberapa agensi yang sebelum ni memang ada buat, tapi kebanyakannya tidak fokuskan hanya cleaning by hazard. Mereka ada terima juga cleaning-cleaning yang lain. Maksudnya pembersihan rumah yang biasa ke, pindah rumah ke apa ke, mereka ada terima juga. Tapi specialist untuk urusan ini saja tak ada. Sebab syarikat saya tak ambil cleaning yang macam kemas rumah ke, yang tu kami tak ambil yang itu. Sebab fokus kami adalah forensic cleaning, ataupun trauma cleaning. Termasuklah animal, bukan saja manusia. Maknanya animal tu kalau ada apa-apa binatang yang mati dalam kat sebuah tempat tu lah. Betul. Okey. Sebab kalau masa zaman COVID tu pun rasanya yalah, kematian banyak. So mesti banyak juga yang memerlukan services macam ni kan pada ketika itu. Ya, pada ketika itu. Masa tu belum wujud lagi FCI. Sebenarnya kalau ikutkan kan, sesebuah tempat tu kan, kalau orang kata dia punya kejadian tu teruk lah kan, orang kata ejen-ejen ni kalau dia kata dia nak juga tempat tu untuk dia nak buat balik, adakah sebenarnya benda tu, ada ke tahap yang sebenarnya tak boleh? Tak boleh. Kita jarang mengatakan tidak kepada klien. Okey. Tapi kita akan suggest. Maksudnya jika dia perlukan contoh kawasan dinding yang tercemar tu, dia kata cuci sahaja, tapi dia nak bagi nampak macam bersih apa benda semua tu. Okey, kita bagi buat, memang kita akan buat lah. Kita akan buat apa semua. Okey, tapi kita akan suggest benda lain, maksudnya mengecat ke, ataupun apa-apa saja yang memudahkan pihak dia, yang boleh akan kita kata memulihkan kawasan tu balik. Okey. Apa saja yang klien minta yang boleh dalam kapasiti kita, kita akan buat sehabis lah. Buat sehabis baik. Okey. So that's why tu perlunya forensic cleaning. Buat sampai boleh guys. Okey, so Del, mungkin soalan kes paling teruk Puan, most extreme, most traumatic, kalau sudi berkongsi dengan kita. Saya tidak meletakkan dia punya level. Okey. Kan. Sebab saya selalu letakkan tujuan saya adalah untuk bersihkan. Okey. Whatever kawasan tu teruk macam mana sekalipun, saya tidak meletakkan dia punya level tu. Okey. Jadi saya nak pilih yang paling teruk lah nak paling teruk. Saya rasa mungkin ada satu kejadian tu lah, ada satu kes tu berlaku di Selangor. Dan kawasan kejadian tu
dia bukan sahaja di lantai, tetapi di dinding semua. Dia adalah totally vibe yang lain berbanding kalau kita masuk di bilik-bilik yang rumah yang sama. Okey. Okey. Maksudnya adalah macam kita masuk macam rumah. Kita pergi rumah hantu ke apa ke, kita pergi rumah. So dia punya, bila kita masuk je kat situ, Aura dia tu kita dah dapat aura tu kita, ya. Okey. Aura negatif tu kita dah dapat. Kuat lah. Sangat kuat. Jadi bila kita dapat kes macam tu, dia berlakulah kejadian-kejadian sebelum, semasa dan selepas pembersihan. Jadi bila berlaku sebelum, semasa, selepas pembersihan tu, banyaklah cerita dia. Okey. Banyak contohnya dengan apa namanya tu, sewaktu kejadian dengan masa kita buat pembersihan tu lah, semasa pembersihan tu ada mengilai. Walaupun kejadian tu waktu siang. Lepas tu selepas dah pembersihan, pegawai penilai nak check, nak buat untuk serahan kunci tu, ada yang tersangkut dekat dalam bilik tu. Tak boleh keluar. Pintu. Ya. Kalau saya nak imagine lah, ni rumah ni macam rumah teres ke, rumah dia flat ke? Teres pernah, apartmen pun pernah. Maknanya kes ni banyak kali dah terjadi lah. Selalu banyak kali terjadi. Jadi semua kita punya staff ni memang dah dilatih untuk tidak cepat panik. Apabila sesuatu yang jadi. Itu antara salah satu cabaran ketika saya menyelesaikan apa-apa kerja-kerja pembersihan lah. Ada ke ustaz ke apa yang di belakang forensic cleaning ni? Okey. Ada. 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 Okay. Kebanyakan trauma cleaning tu gangguan yang macam contohnya mengikut sampai balik ke office ataupun menjelma ke apa benda semua tu, kita tak adalah gunakan ustaz ke apa selagi dia tidak mengganggu ataupun rutin harian tu tidak. Tapi kalau macam kes yang demam, pernah setahun demam, lepas tu bila macam bila pemulihan hartanah tu makhluk-makhluk tu menjelma ke apa ke kan, memang kita perlukan bantuan lah. Khidmat daripada ustaz-ustaz. Ada khidmat daripada ustaz. Okey, Puan tadi ada katakan ketika Puan di sesuatu kejadian kan, Puan lebih diam dan berfikir. Apa yang sebenarnya Puan fikir sebenarnya ketika apa-apa situasi berlaku? Boleh saya tahu? Pertama, what is on your mind sebenarnya? Okey. Pertama sekali saya fikir adalah saya nak bersihkan. Cara dia. Ya. Saya tak fikir apalah jadi kat rumah ni, berapa banyak darah ke, apa yang berlaku sebelum ni kan. Saya tak fikir macam tu. Saya punya tujuan adalah pembersihan. Okay. Nak membersihkan. Jadi saya akan pastikan saya datang, saya tengok kawasan. Okey, ni semua mesti kena bersih dan teratur supaya klien saya rasa puas hati. Puas hati dengan saya punya servis. Macam tu juga yang kita latih kan semua tim untuk tidak ada thought yang lain. Maksudnya kedua punya negatif ke apa benda semua tidak ada yang lain. Sebab tu saya kurang bercakap. Faham. Okey, Puan, kejadian-kejadian yang berlaku buat masa sekarang ni kebanyakannya di kawasan komuniti perkampungan ataupun kebanyakan kes yang Puan terima ni di dalam bandar? Okey, untuk
dia punya kadar dia adalah di metropolitan lah, di kawasan bandar. Berbanding di kawasan, kita panggil kawasan kampung, di luar bandar. Sebabnya di kawasan luar bandar ni, komuniti dia masih lagi bersama. Masih lagi kita kata ukhuwah tu antara satu sama lain tu masih lagi kuat berbanding di bandar. Sebab kalau kita tengok pun sekarang dah banyak rumah-rumah jenis macam studio, kan, tinggal seorang ni kan. Ya, yang tinggal seorang, semua tu. Jadi dia punya awareness, ya, dia punya kadar kes tu banyaknya di bahagian bandar berbanding di luar bandar. Okey. Berbanding dengan kawasan kampung kan. Ya, betul. Sebabnya kita selalu cakap macam tadi yang kita ni kan, yang kata mak ayah kat kampung, tak ada siapa tengok apa semuanya. Sebenarnya mereka lebih kita cakap penuh dengan aktiviti sebenarnya bila di kampung. Betul. Lebih dengan pergi masjidnya, kan, apa semua. Tapi di bandar ni kita kebanyakannya mencari duit, kan. Betul. Jadi fokus kepada, kita kata, interaksi sesama jiran ke ataupun lebih kurang lah. Okay. Itu yang jadi berlaku kes-kes yang jiran-jiran dah berbau nak dekat 5-6 hari barulah kita tahu apa yang jadi dekat dalam sesebuah rumah tu lah, kan. Lagi-lagi kat bandar, kan. Okey. Kebanyakan punca kematian ni macam natural death ke, bunuh diri ke, kena bunuh ke. Rasa kau ada mention kat aku sebelum rakaman ni yang baru-baru ni ada kes kat Thailand tu, kan. Itu memang berpunca daripada foreigner lah. Ya, so banyak yang macam tu banyak. Okey, yang kami terima kebanyakannya adalah penyakit disebabkan ada sakit lah, sejarah sakit sebelum ni. Jadi dan si mati adalah tinggal yang bersorangan. Jenis yang sakit, lepas tu tinggal bersorangan. Kebanyakannya kes-kes macam tu yang kita terima. Yang dirancang pernah dapat? Yang dirancang maksudnya? Maksudnya kalau pernah dapat kes yang macam orang kata hari ni kematian, esok pun kematian, tapi rupa-rupanya kes tu kes yang sama, orang yang sama yang melakukan, tak pernah lagi? Tak pernah lagi. Okey. Risau juga, kan. Maksudnya macam kes pembunuhan ni. Pembunuhan, kan. Sebab selalunya kes pembunuhan ni akan ambil masa, pihak polis akan ambil masa untuk rilis rumah. Sebab siasatan perlu dijalankan. Ya. Okey. Tapi pernah jugalah menghadapi ambil kes yang untuk kes pembunuhan pernah. Berat tu. Ya, bila kes pembunuhan tu sebulan tu selalulah, maksudnya rumah tu baru diriliskan dalam masa sebulan. Sebab kadang-kadang bukan sahaja disebabkan kes pembunuhan, tapi macam kita nak nak claim insurans ke, apa ke, kan. Jadi kita takes time lah. Takes time. Macam FCS ni kat mana puan cari orang-orang yang memerlukan? Saya tidak mencari, tetapi tapi saya offer servis ni dan mereka akan buat panggilan dan pertanyaan lah pada kami. Ni mungkin industri yang susah nak cari klien lah, kan, sebab cari orang mati. Servis yang sama macam di Japan adalah kita buat panggilan. Dia macam insurans tau. Kita buat panggilan untuk tahu keadaan orang. Orang tu yang mana yang kebanyakannya adalah hidup sendirian, yang memerlukan servis kita kalau apa-apa jadi kepada diri dia. Pemantauan. Kita akan call 2 minggu sekali untuk tahu semuanya okey ke. Kita akan ada pertanyaan yang kita akan buat.
Lepas tu mereka confirmkan lah, okey, keadaan dia okey. Jadi contoh dia punya, kalau dia ada sakit, dia ada apa-apa penyakit ke apa, dia akan inform kat kita lah. Jadi kita, daripada situ kita tahu kalau ada apa-apa yang terjadi dekat diri dia, urusan tu kita dah tahu. Kiranya kita jadi macam penjaga dia lah. Kat Jepun dah ada servis ni? Ada dah. Dan Malaysia kiranya kiranya kan? kami implement di sini lah sekarang ni. Kepada para penonton kita, jangan lupa like, komen, share dan juga yang paling penting kena tekan butang subscribe dekat The Open Table Podcast.